Iran tolak pelan gencatan senjata Trump, tuntut kedaulatan Selat Hormuz, konflik Asia Barat masuk fasa kebuntuan berbahaya. Tehran tegaskan operasi pertahanan akan diteruskan sehingga syarat dipenuhi termasuk jaminan keselamatan, pampasan perang dan pengiktirafan kuasa di Selat Hormuz. Iran telah menolak rangka kerja gencatan senjata 15 perkara yang dicadangkan oleh Amerika Syarikat dan menegaskan bahawa operasi pertahanannya akan diteruskan sehingga syarat-syarat ketat dipenuhi. Sekaligus menandakan kebuntuan strategik yang berpotensi memanjangkan Perang Asia Barat serta mengekalkan tekanan terhadap aliran tenaga global dan keselamatan maritim antarabangsa. Pegawai Iran yang dipetik oleh media negara menyifatkan cadangan Amerika itu sebagai berlebihan dan tidak boleh diterima. Sambil memberi amaran bahawa Tehran tidak akan membenarkan Amerika Syarikat atau Presiden Donald Trump menentukan masa penamatan konflik. Kerana pertikaian ini dilihat sebagai isu kedaulatan negara dan bukannya sekadar rundingan teknikal gencatan senjata. Sumber yang dipetik oleh media Iran menyatakan bahawa Tehran telah menyampaikan melalui perantara serantau bahawa ia akan terus mempertahankan diri sehingga syarat-syaratnya dipenuhi. Dengan kesinambungan operasi ketenteraan dikaitkan secara langsung kepada jaminan keselamatan, penghentian serangan dan pembunuhan sasaran, serta pengiktirafan terhadap kuasa Iran ke atas Selat